Usahawan Rizwan Ridzo Okumura meluahkan kerinduan terhadap isteri tersayang, Allahyarham Akiko Okumura. Menerusi perkongsian di TikTok, Rizwan memuat naik semula video kenangan bersama arwah ketika mereka bersiaran langsung di TikTok. Dalam caption yang ditulis, Rizwan mengakui masih belum cukup kuat untuk menghadapi kehilangan isteri tercinta. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Maaf saya tak tahu nak tutup rambut arwah, tapi ini semua memori saya. Saya terlalu rindukan arwah. Al-Fatihah buat insan yang terlalu rindu saya cintai. Allah bagi saya pinjam 16 tahun, tapi saya tahu arwah tahu saya terlalu sayangkan dia dan Sky. Rizwan turut menyuarakan kebimbangannya mengenai masa depan anak mereka. Sky selain mengakui telah membuat persiapan bagi memastikan anaknya mendapat penjagaan terbaik sekiranya sesuatu berlaku kepadanya. Saya tahu arwah 100% sayangkan saya dan Sky. Saya tak kuat. Kalau saya tak ada, siapalah nak jaga Sky? Saya pun tak tahu ajal saya bila kalau saya pergi dulu, saya dah buat keputusan Sky akan balik ke Jepun bersama opahnya dan pakcik di Jepun, tulisnya. Perkongsian itu telah meraih perhatian ramai yang rata-rata meminta usahawan itu agar tidak menghantar anaknya balik ke Jepun demi menjaga agamanya. Ramai juga mendoakan ayah dan anak itu.